Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sampai muka surat 6, baris yang ke surat 6 ke surat 7, rukun-rukun sembahyang sampai dan jika ada sembahyang itu ini berkaitan dengan rukun sembahyang yang pertama, iaitu niat. Itu niat. Dan jika ada sembahyangnya itu iaitu sunat mutlak. Sunat mutlak apa tuan-tuan? Semata-mata sembahyang. Yang mutlak semata-mata yang tak ada campur apa, dia saja. Begitu. Ni pun sopa juga, semata-mata sembahyang. Kan? Kalau ada waktu, kalau ada sebab tu lain. Tak ada apa, waktu pun tak ada kait dengan waktu apa-apa. Kan? Tidaklah kita kata sebab sesuatu, maka namanya iaitu sunat mutlak, iaitu yang tiada mempunyai waktu dan juga sebab. Waktu tu contohnya duha, ada waktu. Okay. Dan ulama tambah yang namanya isyraq. Dalam hadis Nabi tak ada isyraq, Nabi sebut duha saja. Ulama tambah tak apa, buat ulama buat, kan, tak ada apa, kan? Benda yang baik kita buat. Sebab artinya lama tak hujan, tak minta hujan, sebab, kan? Jadi kita kena sebut, kan, nama sembahyang tu, sembahyang apa, sebab apa, ada sebab ni. Tapi yang kata tak ada dua-dua itu, nama dia mutlak. Maka memadalah niat satu perkara jua, iaitu qasad. Qasad maksudnya apa? Hendak mengerjakan sembahyang. Jadi dia angkat takbir saja, Allahu Akbar, maka tengah dia sebut kalimah Allahu Akbar itu, hati dia sebut aku sembahyang. Atau ambil bahasa Arab usalli, niat tu kat hati dia sebut usalli, maksudnya aku sembahyang. Nak terjemah pun tak apa, tak terjemah pun elok. Bagi saya tak terjemah elok, tak payah dah terjemah dah. Aku sembahyang. Usalli lebih kemas. Usalli Nabi sebut, sebab kita pegang kepada hadis Nabi. Nabi kata sembahyanglah kamu macam aku sembahyang. Begitu. Sedaya upaya kita ikut Nabi sembahyang macam mana. Nabi niat dengan bahasa Arab, kita berbahasa Arab. Sebab kalimah sembahyang tak tepat. Sembahyang yang apa? Dulu, masa dulu saya ada ubat tu, bila tak buat dah. Tiap-tiap niat sembahyang apa pun, niat saja sebut bahasa Arab tu, kan? Lebih tepat, lebih sempurna. Dari segi kalimah solah tu tepat, solah kita tak kata solat. Solat tu kurang tepat. Sebab apa? Sebab bila kita bang pun kita tak sebut solat. Hayya 'ala solah, kan? Kalimah solah tu, kan? Kalau kita terjemah, kan, dia pergi kepada makna sembahyang, lagi tak tepat. Begitu. Jadi yang terbaik niat kita kat hati kita pakai bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kita nak ambil daripada awal sembahyang sampai ke habis itu serupa Nabi. Tu kan. Kalau kita terjemah ni masalah. Satu lagi pula, bila kita sebut lafaz Arab itu, maka kita selamat pada sudut apa? Pada sudut ta'yin. Ta'yin tu, maksudnya nama sembahyang tu yang ada sebab, yang ada waktu. Ta'yin tu tepat. Kalau kita terjemah salah. Sebab setengah ulama kata bila kita terjemah nama sembahyang tak jadi ta'yin. Ta'yin kena ambil nama tu tanpa terjemah, kan? Sebab bila kita kata kusuf, itulah dia. Bila kita kata khusuf, itulah dia. Bila kita terjemah kepada gerhana, dia jadi kat situ. Yang ulama kata tak boleh bila kita terjemah, kan? Macam tu dia selamat kita bila kita sebut lafaz Arab, kan? Begitu juga dengan sembahyang Jumaat. Sebut sembang biasa Jumaat tak apa, tapi bila kita nak sembahyang ta'yin tu wajib. Ta'yin serupa yang Allah Ta'ala sebut Jumu'ah, dan apa yang Nabi sebut Jum'ah, bukan Jumaat. Hati-hati bila kita lafaz niat sembahyang Jumaat, kita sebut Jumaat.
Sembang biasa tak apa, macam lohok, tapi bila semayang niat lohok tak sah. Mesti zuhur. Kat hati kita mesti terlintas zuhur. Begitu juga dekat hati kita mesti terlintas Jumu'ah. Tak boleh Jumaat. Kena bagi perhatian benda tu. Berapa tahun dah kita semayang. Dan takyin tu tak boleh duk renyih dah. Tak boleh duk ubah dah. Tak boleh duk main-main. Buat selera kita, bina agama sendiri, senang. Begitu. Jadi di sini kalau kita lihat, apabila kita nak semayang mutlak, maksudnya semata semayang yang tiada waktu dan sebab, maka memadalah niat dengan satu saja, iaitu qasad. Sekurang-kurang niat mesti ada qasad. Tak ada apa angkat Allahu Akbar, tak ada apa, tak terlintas apa kat hati dia, tak jadi semayang. Kan? Paling kurang nama dia semayang, semata semayang. Kan? Semata semayang pun terlintas kat hati dia, usalli, maksudnya aku semayang. Kalau kita nak sebut sahaja aku semayang pun boleh, nak kata sengaja aku semayang pun boleh, kan? Ikut orang nak sebut macam mana, tapi usalli maksudnya aku semayang. Kan? Selesai, kita tak tengkap dah. Tapi kawan ni kata hang tak tepat, aku kata sengaja tepat lagi. Kawan kata tak, aku duk mengaji berapa tahun dah, aku duk mengaji sahaja lebih tepat. Apa payah duk bertengkap antara pok sengaja dengan pok sahaja. Bes selamat kita buang tu, kita kata usalli maksudnya aku semayang. Bes kata. Macam Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Usalli maksudnya aku semayang. Gitu. Baik. Dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya. Disebut dalam kitab-kitab, antaranya kitab ni, kitab Munyatul Musalli. Satu juga kita nak kena ingat, kan? Nama bagi kitab ni iaitu Munyatul Musalli, bukan Maniyatul Musalli. Setengah-setengah tempat, tempat saya mengajar apa kitab ni juga, dia tulis dekat apa nama jadual kuliah tu. Malam sekian ni Ustaz mai, nama kita kat atas, nama kita kat bawah. Nama kita Maniyatul Musalli. Maniyah maksudnya mati. Musalli maksudnya orang semayang. Orang semayang mati, berdoa bagi orang semayang ni cepat mati. Maniyah maksudnya mati. Yang Allah Ta'ala, yang Nabi sebut tentang sifat syurga. Sifat syurga antaranya ghaira, kan? Ghaira annahu la maniyun wala maniyah. Itu hadis Nabi yang Nabi sebut berkaitan dengan sifat syurga. Ghaira annahu la maniyun wala maniyah. Kan? Syurga ni hebat. Kan? Tapi dalam syurga tu tak ada beberapa perkara, antaranya iaitu mani tak ada, maniyah tak ada. Mani ayat mani, setubuh tanpa mani. Kan? Setubuh tanpa mani. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah kami dalam syurga nanti kami akan bersetubuh ya Rasulullah? Kan? Duduk lama sana, duduk lama, kan? Tak ada penghujung dah. Duduk lama sana tu kira tak setubuh, tak seronok. Ada sahabat tanya, sahabat dia tak segan silu sama ada lelaki atau perempuan. Sampai Nabi puji, Nabi kata seronoklah hangpa-hangpa yang bagus, yang peka kepada ilmu ni, banyak bertanya. Kita segan tanya, cuik kawan suruh tanya pihak kita, kan? Nabi suka kalau orang banyak tanya. Tak apa tanya lah. Siapa nak ambil tahu, tanya, ya, sama ada lelaki atau perempuan. Sehingga Rasulullah duk ada pun sahabat-sahabat bertanya antara satu sama lain. Tera-tera nak jumpa Nabi, jumpa Abu Bakar tanya, jumpa Sayyidina Umar tanya, sampai kepada ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi pun depa tak segan silu pi tanya. Sampai Sayyidina Umar cemburu. Dia kata, wahai Rasulullah, doalah, munajatlah supaya ayat hijab turun. Kan? Tak seronok apakah duk jumpa isteri-isterimu ya Rasulullah. Sampai dia cemburu. Duk tak lama, tiba-tiba ayat hijab turun. Pasal apa? Pasal ni, kesedaran yang lahir daripada Sayyidina Umar. Dia ada lebih kurang 9 ayat suci Quran turun disebabkan permintaan atau permohonan Sayyidina Umar Al-Khattab. Betapa hebat dia sampai Allah Ta'ala akan ikut segala kehendak dia. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik, maka apabila ditanya kepada Rasulullah, hal nasilu ila nisa'ina fil jannah, adakah kami dan syurga nanti akan bersetubuh ya Rasulullah? Nabi kata, wa tak ada masalah apa, yang tu ada. Itu yang kata salah satu daripada nikmat syurga yang kita duk rasa lah ni. Siapa yang rasa, tak rasa, kan? Tak rasa tu kira ada nikmat kot lain, kan? Iaitu berjima.
Jemaah salah satu daripada nikmat syurga, tapi tak serupa di sana. Sini tak serupa di sana. Di sana Nabi kata dalam satu hari seseorang itu akan berjemaah ila mi'ati azra, sehingga kepada 100 anak darah. Sehari 100 orang. Begitu. Ada pula sahabat yang lain pula tanya, ya Rasulullah, larat ke buat macam tu? Larat. Ada sahabat lain tanya. Ni riwayat-riwayat yang depan saya ni. Yang tadi itu ada sahabat tanya, riwayat daripada Abu Hurairah, kan, hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani. Ni pula hadis daripada Anas bin Malik. Larat ke tak larat? Rasulullah kata awak tak larat. Tiap-tiap seorang itu kekuatan 100 orang. Saya ni, kekuatan saya ni 100 orang. 100 orang kuat. 100 orang pakai duk tangkap mak tak mau. Kuat 10 orang yang lembek-lembek, yang tak rupa macam lelaki itu 40. Tak, bukan macam tu. Yang ketepak sungguh-sungguh. Ni body badan ketul-ketul punya badan, bukan 100 orang duk kat satu badan saya ni. Kuat begitu. Seorang kekuatan dia 100 orang begitu. Kemudian Nabi sebutlah tentang dalam syurga antara kelainan syurga dengan dunia, kan, dalam syurga jemaah tidak ada mani. Air daripada badan kita tak keluar apa pun. Air mata tak keluar dalam syurga. Air hinwih tak keluar, air ludah tak keluar, pubul dubur apa pun tak keluar. Begitu. Tapi dia boleh hidup dalam syurga, nikmat syurga lain. Kemudian maniyah, Nabi kata tidak mati dalam syurga. Maniyah maksudnya mati. Sebab tu kita nak buat nama-nama kitab tu, akan kena siasat dulu nama dia macam mana. Bertanya ustaz tu, kalau ustaz tu pun nama tak betul dia jawab pun susah lah juga. Jadi tak apalah, dia tanggungjawab. Kitab dia mengajar kan tak tahu nama dia. Begitu. Daripada kita duk hentam nama. Pasal apa? Pasal tak ada baris. Kalau tak ada baris kita kok baca macam ni tak, kan? Maniyah maksudnya apa? Maksudnya mati. Tetapi muniyah maksudnya impian orang yang sembahyang. Muniyatul musalli. Baik. Jadi dalam sembahyang kita ni perlu kepada beberapa perkara, kan, iaitu paling tidaknya iaitu qasad, kan, ketika takbiratul ihram. Itu ada sahabat tanya saya, dia kata sah ke tak sah macam ni. Saya niat siap-siap dulu, lepas tu angkat takbir tu kira tak ada apa lah, angkat takbir kosong. Niat siap-siap, dia kata, kan, semasa Allahu Akbar tak ingat apa-apa, kan? Tak boleh. Ni awal-awal tak apa, tapi semasa takbir tu ihram tu, semasa lafaz itu kena tak niat, kan? Niat berserta dengan takbir itu. Orang kata tak boleh, kata tak boleh nak masuk. Ikhtiar, usaha, cuba. Wah-wah banyak ni. Istighfar kena banyak, zikir kena banyak, Quran kena baca, teriak tengah-tengah malam. Kan? Ada yang tak kena kat hati kita, sebab tu tak masuk, kan? Benda-benda baik payah nak masuk. Begitu. Maka yang tu dia katakan sebagai qasad. Dan sunat melafaz, bagi saya bukan sunat. Melafaz niat sebelum daripada takbiratul ihram dengan lidah itu, lafaz dengan lidah, hukumnya bukan sunat, tetapi harus melafaz, kan? Sebab apa kita ambil pendekatan begitu? Sebab apa kita tak kata dia sebagai sunat? Sebab kita kena lihat kepada keliling-keliling pendapat-pendapat alim ulama kita, kan? Sebahagian yang kata sehingga hukum melafaz niat adalah haram, kan? Maka oleh kerana itu kita ambil jalan tengah, hukum harus, kan? Harus. Maksudnya apa? Maksud seperti Imam Nawawi, dia kata barang siapa yang tidak ada masalah tatkala dia takbiratul ihram, dia boleh ingat semayang apa, kan? Maka tak perlu kepada lafaz, kan? Ulama lain yang kata haram pasal apa? Sekiranya lafaz niat dia itu, maksudnya dia nak takbir tu, dia sebut dulu usalli faradhal maghribi 3 raka'atin, kan? Kalam dia itu, perkataan dia mengganggu kawan sebelah yang dah masuk dalam semayang. Kawan dah takbir dah, Allahu Akbar, start baca iftitah, dia usalli, mengganggu kawan sebelah, maka hukum haram, kan? Dia begitu. Mengganggu tak boleh. Mengganggu dengan perbuatan, mengganggu dengan perkataan sama, tak boleh. Maka oleh kerana itu kita kata harus bagi seorang yang masih dalam penyucian jiwa dia, hati kotor ni, hati kotor, duk mengutuk sahabat-sahabat, duk mengutuk guru-guru, mengutuk ustaz-ustaz, hati kotor,
Kan? Hati kotor kan kata duk melepak rempit kat jalan raya, pergi jalan macam tu, duk sembang kat kedai kopi semua dah. Kadang-kadang yang duk keluar masuk masjid pun hati kotor lagi. Kan? Begitu. Jadi kita ni, masih hati kita ni hati tak bersih. Kan? Dia ada kacauan tu, dia ada gangguan itu, tak apa. Bagi dia, lafaz niat itu hukumnya harus. Kan? Begitu. Kita ambil pegang hujah ni, apa Ibnu Taimiyah dia kata haram lafaz niat. Apa Imam Nawawi kata tengok kepada keadaan dia. Dia lebih bijak, dia lebih hikmah. Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dia lebih hikmah. Dia kata bagi siapa yang rasa macam dia lebih senang untuk nak sebut niat pada hati dia, kan, maka dia kena sebut sebelum daripada takbir itu, maka silakan, tak ada masalah apa. Tapi bagi siapa yang rasanya tak ada masalah apa, akan angkat takbir tu terus dia boleh ingat, tak perlu buat apa dengan lafaz niat, maka hukum kat situ bukannya sunat. Sekiranya hukum itu sunat, maka Imam Nawawi akan kempen buat pasal sunat. Oh jangan. Kenapa? Kerana dia disebut sebagai muhyiz sunnah, bukan sekat muhyiddin. Kan? Imam Nawawi ni, kan, nama dia Yahya bin Sharaf. Nama Yahya, dia dapat jolokan Abu Zakaria. Abu Zakaria padahal dia tak ada anak. Kan, kesian kahwin tak ada anak. Bukan masalah dia tak kahwin, dia kahwin tak ada anak, dia memang tak kahwin. Imam Nawawi memang antara ulama yang tak kahwin seumur hidup. Itu siapa orang panggil ke dia bapa Zakaria? Abu Zakaria maksud bapa Zakaria. Biasa orang Arab biasa macam tu. Kan? Dia akan bagi jolokan, dia ada kunyah dia. Kan? Sipulan bapa sekian. Kenapa? Kerana itu mengagung memuliakan seseorang dengan kunyah tersebut. Jadi Imam Nawawi, kan, seorang yang kuat dengan sunnah, seorang yang dikatakan sebagai penghidup atau pembela kepada sunnah. Adakah dia tak kempen kita buat yang sunat-sunat atau sunnah? Maka dia kata tak perlu. Tak perlu artinya apa hukum dia? Senang kita kata hukum melafaz niat dengan lidah itu hukumnya harus. Kan? Jadi kita dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri mesti amanah. Kan? Bila kita pegang kepada kitab-kitab ulama besar-besar, kan, maka perlu kepada penilaian semula, perlu kepada teguran yang membina. Kita akan kutuk. Kita bukan sepuak yang lain. Sepuak yang lain menghina sungguh-sungguh kitab-kitab Jawi lama, kitab-kitab kuning, istilah kitab kuning. Tak boleh duk mengaji dah, kitab-kitab begitu bakar buanglah. Berapa kita nak mengaji, kita ambil ustaz-ustaz baru yang duk selidik kaji hadis mutu, akan kedudukan hadis dan sebagainya. Yang tu yang kita nak mengaji. Berapa kitab-kitab lama, akan dah. Kita bukan seperti itu. Kita pegang kitab-kitab lama tapi beramanah. Mana perlu kita buat penapisan, mana perlu kita buat teguran. Kan? Kenapa? Kerana benda yang baik kita ikut, benda yang tak apa tepat maka kita buat pembetulan. Itu sebagai perhatian pada mana-mana guru yang mengajar, kan, kepada kitab-kitab yang lama. Dan sunat melafazkan, maka kita buat pembetulan tadi apa? Harus melafazkan niat dengan lidahnya dahulu daripada takbir. Maksudnya takbiratul ihram, dan menyebutkan bilangan rakaatnya. Yang tu boleh kita kata sunat. Sebut bilangan rakaat memang sunat. Kalau tak sebut tak ada apa, tak sebut tak ada apa. Memang dia kalau tak sebut 3 rakaat tak apa. Kan? Tapi ingat, bila kita nak sebut maka kena tepat, kena betul. Dia kata tak sebut tak apa, kita mohon pun tak apa. Tak boleh duk main lah. Macam tu tak apa. Kita kata saja aku sembahyang fardhu maghrib 10 rakaat. Tak apa. Pasal apa? Tak sebut pun tak apa. Tak sebut tak apa, tapi kalau sebut kena bagi betul. Kan? Kata betul memang tak sah, haram. Dia buat juga maka haram jadah. Cerita tu kan. Kita kena kasar sikit. Kan? Puak-puak kadang-kadang dia pandai bercakap, saya lah ni bahasa saya nak main ke kasar balik. Kan? Saya pun kadang-kadang, kan, duk main putak bulik pok ni apa semua, kita habang betul dah, sungguh-sungguh dah. Sediakan main kita nak cerita, kan. Ni duk pok ni kena. Itu kita jawab. Dah gitu kan. Sopa ni lah, apa nama siapa? Syekh Faisal Umar, kan. Dia kata buat wilatan hari tu bulan 2 dulu tu tak boleh hukum haram. Buat juga haram jadah. Macam tu. Kita pelan-pelan duk tiru dia. Betul. Tapi kasar kan bahasa tu.
Orang kata tak boleh, apa dok buat? Tak boleh. Kita Islam kena kasih. Kan kasih ni sebahagian daripada sifat manusia. Jangan pergi tunggu bulan 2 saja pasal apa? Itu kan? Itu masalah. Baik. Dan menyebut bilangan-bilangan rakaat sembahyang itu sunat, betul. Kita sokong menyebutkan adab ataupun qada, kan? Sama ada sembahyang itu adab ataupun qada, kan? Sebut. Hukumnya adalah sunat. Kalau kita nak buat, kan? Kita buat bagi sempurna, maka itu lebih hebat, lebih baik, kan? Tapi kadang-kadang dia sehingga merosakkan takbiratul ihram kita. Takbiratul ihram akan iaitu dua kalimah. Pertama Allah, yang kedua akbar. Allahu akbar. Kalimah yang baik iaitu takbir yang baik. Kalimah Allah itu 2 rakaat. 2 rakaat. Allahu akbar. Berlerik panjang itu tidak afdal. Afdalnya Allahu akbar. Kalau kita buh ke semua yang sunat-sunat masuk sekali. Kalau kita boleh, kan? Boleh dengan sebutan senapah yang terbaik itu Allahu akbar. Semua masuk, kan? Yang rukun, yang sunat masuk semua. Bagus, ya. Alhamdulillah. Kita dapat kelebihan takbir yang sempurna, kemudian kita dapat segala sunat-sunat pun masuk sekali, kan? Tak ada satu pun yang kita tinggal, maka pahala kita lebih. Tapi kita duk layan yang sunat-sunat tambahan tu sehingga dia boleh merosakkan takbir kita. Tu macam mana? Hingga sehari pun ada lirik ke Allah tak apa, dia lirik kat bar. Allah Akbar, tak masuk lagi. Dia duk ingat atau bar, lepas tu tarik panjang macam tu, habis batal takbir dia. Tu. Baik. Dan mengidafatkan bagi Allah, artinya lillahi ta'ala, maka hukumnya adalah sunat. Jadi senang kita, kalau kita semayang mutlak, kan? Semata semayang. Arti apa yang kita nak ingat kat hati kita? Usalli, atau aku solat, kan? Aku solat, begitu. Ringkas. Kalau kita semayang apa? Yang ada waktu, kan? Yang ada waktu, sunat yang ada waktu. Baik, 2 iaitu qasad dan ta'yin. Kita ambil contoh duha. Sahaja aku solat duha. Kan? Ataupun aku solat duha. Pendek. Aku solat duha. Duha kena sebut pasal apa? Pasal ada waktu. Kalau fardu, okey, maghrib fardu. Kena sebut 3 iaitu ta'rad dan ta'yin. Qasad, ta'rad, ta'yin. Aku sembahyang fardu maghrib. Itu kita kena ingat. Kalau qasar wajib sebut qasar pula. Kan? Kalau jamak tak wajib pada jamak, tak wajib sebut pada takbiratul ihram, tetapi mesti sebut dalam sembahyang pertama. Kita nak kena tahu banyak. Baik. Seperti katanya usalli fardadh-dhuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat, atau sengaja, atau aku solat fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, atau 3 raka'atin pada maghrib. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala, atau raka'ataini pada subuh. Usalli fardal subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Kalau qada maksudnya nak bayar balik, kan? Qada, kan? Kita nak bayar balik, nak langsai balik yang kita berhutang tu qada. Kena sebut qada. Itu. Keduanya takbiratul ihram. Okey, selesai. Selesai masalah niat. Tapi dalam takbiratul ihram dia ada kait dengan niat juga. Sebab apa? Sebab semasa takbiratul ihram ada niat. Begitu. Walaupun dia masuk dah bahagian yang kedua, rukun sembahyang yang kedua, tapi kita akan sebut juga sedikit berkaitan dengan niat di dalam membicarakan tentang takbiratul ihram. Maka sebab dinamakan takbiratul ihram, takbir ihram. Ihram nampak ihram Mekah, umrah, haji, ihram, kan? Takbir ihram. Kerana diharamkan bagi orang yang halal baginya dahulu daripada takbir, daripada segala membinasakan sembahyang. Kan? Itu kata takbir ihram. Bila dia start takbir yang sempurna itu, maka benda-benda yang boleh sebelum daripada takbir itu tak boleh dah. Minum boleh sebelum takbir tadi, tapi tak boleh dah. Minum pula jadi haram. Walau ayak tu ayak Zam-Zam. Ayak Zam-Zam pun jadi haram. Pasal apa? Pasal hang dah start takbir tu.
Allahu Akbar, duduk isap pelan-pelan ayat Zam-Zam buh kat poket dia. Straw panjang kan, yang boleh kepak lentong tu kan. Tak apa, halal ayat Zam-Zam kan. Bukan palsu punya ni, ori punya kan. Ori punya aku sendiri buat balik. Tak boleh. Jadi hukum dia haram. Pasal apa? Pasal dah takbir tak sah. Tu kata takbir tak haram. Begitu. Sopa juga dengan makan, sopa juga dengan sembang cakap. Tak boleh. Mula-mula sahabat-sahabat semayang boleh cakap lagi. Pelan-pelan ayat Quran turun. Mula-mula dulu boleh cakap. Barulah ayat Quran turun. Hafizu 'ala as-salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ulama-ulama kata, tuan-tuan tengok kepada asbabun nuzul, wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kamu diri dengan khusyuk. Maksudnya apa? Ketika itu sahabat-sahabat boleh sembang lepas daripada takbiratul ihram. Angkat takbir kawan ni, belah nu pun dah angkat siap dah kan. Habis baca Fatihah tapi tak turun lagi. Boleh tanya ni pak cik, cuti sekolah ni berapa bulan? 10 ke 11? Kenuri. Begitu. Begitu. Dapat kat hari tu tapi tak apa ingat. Begitu. Dia kata awak tak ingat ni apa 10 nak 1. Dulu dia boleh sembang macam tu. Tapi bukanlah macam kebetulan kita buat contoh tak sah tu, cara-cara lain. Tapi boleh sembang. Itu. Tu wahara yang apa dah sembang. Turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Tak boleh dah cakap, tak boleh cakap. Tak cakap dah. Susah lah depa. Satu-satu buat duk tahan kan. Begitu. Pelan-pelan. Tu hikmah Quran turun beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari pegang itu. Tak boleh duk pegang yang lain dah. Belajar kecil-kecil dulu, sekolah rendah, menengah apa semua, 23 tahun. Mudah cikgu-cikgu ajak dulu. Tak boleh lah main ke tahap kita ni, tak boleh dah duk ikut macam tu. Quran, ayat Quran semua ada berapa? Ayat Quran semua dia ada 6,000. 6,666 4 kali. Tak boleh duk murung macam tu. Dia tak sampai 6,300 ayat. 6,200 ayat lebih. Kan? 6,400 lagi lah. 6,566 lagi duk merapu. Tak boleh dah. Kan? Boleh dah duk ajak macam tu. Kita kena siasat, kena tengok balik fakta-fakta kan? Yang kita duk pegang guna sekian lama ni. Baik. Makanya hendaklah kita takbir itu dengan takbir yang sempurna. Kemudian pula dia kata takbiratul ihram itu iaitu apabila kita buat benda-benda yang halal maka hukum dia haram. Itu maksud dia takbiratul ihram. Dan tertentulah lafaz takbir itu atas orang yang kuasa betul-betul dengan dia lafaz Allahu Akbar. Siapa yang boleh sebut Allahu Akbar wajib sebut Allahu Akbar. Adakah yang tak boleh? Ada. Dalam 1 juta mungkin seorang yang tak boleh. Tak pernah ada jumpa pun. Tak pernah jumpa, senyap sudah. Tapi kitab ni kata macam tu, kita pegang. Kan? Begitu. Ada orang yang tak boleh dia sebut lafaz Allahu Akbar. Mungkin kalimah Allah tu sendiri tak boleh. Tak tahu nak kata. Bisu kan? Dia tak bisu. Yang lain dia boleh cakap. Yang tu tak boleh. Allahu Akbar, tak tuh dia. Kalimah Allah tak boleh sebut. Atau Allah nak sebut yang kedua tu Akbar, dia tak boleh. Dia terherak mulut macam mana dia pergi ke lain. Kan? Dia tak boleh. Maka tak payahlah. Kan? Dia sebut asalkan dia boleh gantikan perkataan dengan perkataan yang lain, makna yang sama. Makna yang sama. Yang dia sendiri faham, Allah Ta'ala faham lagi. Begitu. Dia ganti, dia sebut benda lain. Kawan apa ni tegur dia. Apa? Tak boleh macam apa. Tapi aku tahu yang ni makna dia maha besar, aku sebut yang tu. Begitu. Maka lului ke dia tak apa. Begitu. Sebab tu dia kata sini orang yang boleh, yang berkuasa, yang mampu sebut Allahu Akbar wajib dia sebut dengan permulaan dengan Allah daripada akbarnya. Tak boleh duduk terbalik Akbarullah buat terkalih macam tu atau duduk merapu Allahu Akbar. Dia mula Allah, lepas tu Akbar. Dan wajib disertakan niat itu, yakni qasad dan ta'rad dan ta'yin pada sembahyang fardu. Fardu kita kata tadi mesti ada 3, qasad, ta'rad, ta'yin. Aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu isya, aku solat fardu maghrib, aku solat fardu isya, usalli fardal isya, itu lebih afdal. Kan?
niat kita ambil bahasa Arab lah. Saya ada pesan merata-merata tempat kuliah saya lah. Begitu. Kita ambil bahasa Arab dalam niat kita lebih afdal, lebih selamat wa'afiat. Begitu. Jangan kita duk terjemah kan. Begitu. Pasal apa? Pasal lafaz itu cukup indah, lafaz Arab kan. Atau qasad dan ta'yin pada sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat tak sah. Kita sebut apa? Saja aku sembahyang sunat maghrib. Ya, begitu. Sah tak sah? Pasal maghrib dia ada dua. Sunat sebelum, sunat selepas. Maka wajib sebut sunat sebelum dia, sunat selepas dia. Mesti sebut. Kalau dia tak sebut, tak sah. Macam tu dobat. Macam tu hang dobat sampai bila pun Allah Ta'ala tak terima. Pasal apa? Pasal dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Mayang apa yang sunat ada ba'diyah, qabliyah? Mayang maghrib, mayang isya, mayang zuhur. Tiga tu. Subuh dia ada depan saja. Asar dia ada depan saja, belakang tak ada. Gitu. Maka yang ada satu saja, maka dia tak perlu sebut sebelum. Sahaja ke sembahyang sunat sebelum subuh, tak payah sebelum subuh, pasal selepas tak ada. Gitu. Jadi itu syarat-syarat niat. Kalau dia sembahyang fardu 3. Atau qasad dan ta'yin bagi sembahyang sunat. Sunat tak perlu sebut sunat, maka jadi sunat. Nak sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Sahaja aku solat maghrib, jadi sunat maghrib. Tapi kena ingat sebut sebelum maghrib. Saja aku solat sebelum maghrib, jadi dia sembahyang sunat sebelum maghrib. Saja aku solat selepas maghrib. Gitu. Tak perlu sebut sunat, dia jadi sunat. Gitu. Kalau kita sembahyang fardu tak sah. Tak sebut fardu. Kan? Saya sebut nama sembahyang saja. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam. Kan? Tak apa pasal ikut imam dah. Dah. Mesti sebut fardu. Gitu. Yang punya waktu dan sebab mesti sebut. Kan? Dua, qasad dan tanya. Sebab tu kita kata tadi apa? Walaupun kita masuk rukun sembahyang yang kedua, mesti berlegar sekitar niat. Begitu. Atau qasad hendak sembahyang jua pada sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak dia sebut sahaja aku sembahyang nama dia mutlak. Tak payah sebut sahaja aku sembahyang sunat mutlak. Tak usah duk tambah-tambah banyak. Payah. Kita lah ni, kita nak satu faham. Lepas tu kita buat yang kita faham, senang kita nak ajak ke orang. Kalau tidak orang susah. Kan? Berkaitan dengan sembahyang jamak sopa tu juga, sembahyang qasar sopa tu juga. Kita duk panjang susah. Dah kita sebut qasar, jangan sebut 2 rakaat. Pendekkan niat kita. Qasran raka'ataini, kok mana pula? Kan? Susah kalau kita duk ajak orang macam tu. Payah. Majmu'an ilaihi al-asru jam'an taqdiman. Payah. Ke semua. Kan? Setakat kita tahu, dan kalau kita boleh buat, kita buat. Tapi kawan baru-baru nak ambil tahu, kita duk abang panjang-panjang, dia tak buat langsung. Kan? Begitu. Dengan awal takbirnya, iaitu alif pada Allah, dan dikekalkan dia hingga ra pada akbar. Apa dia tu? Niat kita tu. Yang niat kita, tak tahu kita letak kat mana-mana. Bahkan sepanjang-panjang lafaz kita, sepanjang itulah niat kita. Niat nak panjang pasal apa? Niat mudah saja. Dia lintasan hati, dia bukan bahasa lidah. Kita duk mengejar tu rasa macam tak masuk lagi lah, rasa macam tak betul. Tak betul. Lidah kalau kita sebut betul lah, tak berapa tepat. Sebab lidah mesti ada sifat dekat lidah tu, mesti dia ada makhraj dekat lidah tu. Tapi hati mana ada tempat sifat makhraj. Cuma kita nak kena ingat yang tu saja. Dia sepantas kilat yang kata niat. Betul kan? Tu yang ulama-ulama sebut orang yang susah masuk niat tu syaitan. Depa ni boleh kita kata syaitan. Pasal apa? Pasal susah niat. Pasal apa? Pasal dia sepantas kilat. Angkat takbir saja, Allahu Akbar, masuk dah. Pada orang nyeh pula tak masuk lagi. Allahu Akbar, Allah. Payah pasal apa? Niat mudah saja. Kan? Kalau kita duk ikut yang tu wah-wah. Kan? Gitu. Maka yang terbaik niat itu bermula daripada kalimah Allah alif sampai kepada ra akbar, sepanjang-panjang tu. Kan? Jangan kita tak kat mana-mana. Lagi dia akan letak, dia akan bagi tahu kat kita
Ada pembahagian yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka adalah muqaranah itu 3 namanya muqaranah. Apa maksud muqaranah? Kita nak kata apa? Muqaranah ni suatu yang berkaitan, yang persamaan, yang berkaitan, yang kita nak kata bahasa apa ni? Saya nampak tapi nak translate tu, kan? Muqaranah ni yang kata apa? Kesepadanan lah, kita kata di antara apa nama takbir kita, lafaz dengan niat tu, masuk niat dalam takbir itu, kan? Itu nama dia muqaranah tu, serentak tu, kan? Kedudukan serentak itu, maka dia terbahagi kepada 3, kan? Bila kita nak masuk niat dalam takbir kita, dia ada 3 keadaan. Tapi tengok, adakah ketiga-tiga ni boleh, kan? Kalau boleh tak ada apa, takut yang tak boleh kita tengok. Yang pertama, yang kata masuk niat dalam takbir itu, yang pertama jolokannya iaitu muqaranah kamaliyah, kan? Iaitu menghadirkan kamaliyah. Apa maksudnya? Maksudnya yang sempurna. Kamal maksudnya sempurna. Ni bagus sungguh, nak siapa boleh hebat, kan? Macam mana ni? Dia kata iaitu menghadirkan yang tersebut itu daripada qasad, ta'arad, ta'yin pada sembahyang fardu, dia hadir pada hatinya, ketikanya pada alif Allah, maka dikekalkan hingga kepada akbar. Maksudnya apa? Maksudnya sepanjang-panjang niat dia adalah sepanjang takbir dia, kan? Dia tak ada letak macam dia kata sahaja, dia tak buat macam tu, kan? Dia tak kata macam tu. Dia kira sekali bila dia angkat Allahu Akbar, kan? Allah, kita kan biasa duk kata apa? Angkat takbir. Dia takbir ni lafaz, angkat tu sunat, tetapi bahasa kita, kan? Angkat elok takbir tu, kan? Angkat ni sunat, lafaz itu yang rukun. Kalau tak angkat sah ke? Memang sah. Allahu Akbar, asal perkataan kita keluar tu macam tu, Allah. Tapi kalau dia angkat elok-elok, tapi tak bunyi apa, mana sah? Takbir adalah suara itu, Allah, lafaz itu, dia bukan kepada pergerakan tangan tu sunat, kan? Kalau kita tak buat apa tepat dengan yang sunat, tak dapat sunat lah. Angkat lebih daripada telinga umpamanya, atau angkat parah pusat, kan? Daripada bawah tu angkat macam tu, kan? Angkat parah perut dia tak, kan? Ikut suka angkat, maka tak dapat sunat. Dia tak tahu buat macam tu, kan? Begitu. Jadi sekarang ni dia kata yang terbaik itu, yang sempurna itu, iaitu sepanjang-panjang Allahu Akbar. Bila sebut bat saja, maka selesai, dia kata maghrib ataupun isya, kan? Begitu, kan? Sepanjang. Jadi pertama sekali niat kita tu cukup mudah, sebab dia sepantas kilat, kan? Maka bila begitu, takbir dia akan jadi begini, Allahu Akbar. Tak adalah panjang Allahu Akbar. Maka ulama-ulama kita kata, orang-orang yang mengajar, orang yang mengaji, kecuali kalau sekali dia mengaji setahun, 2 tahun, barulah teringat nak mengaji, macam tu dia orang awam. Bila kita duduk mengaji ni, tengok-tengok jadual kita kat sini, tak pergi ke mana lah aku, pasal apa? Jadual sini penuh. Jenis kaki mengaji ni. Tak ada lah dia pergi, Kampung Kedah. Mana? Pagi Muntah, sana sini. Kira tiap-tiap malam mengaji. Orang ni orang mengaji. Orang mengajar, orang mengaji kena ambil takbir yang kamaliyah, kan? Maksudnya apa? Maksudnya dia tak ada susah payah. Angkat yang cukup sempurna, Allahu Akbar, kan? Tapi kalau dia mengaji banyak sana sini, kenal lah ustaz-ustaz, nombor ustaz-ustaz saja duduk kat handphone dia, kat handset dia tu, nombor ustaz ni tak ada masalah, kontak selalu, kan? Kita atau dah kata lah, pergi jenguk ke rumah dia, segan kita banyak. Tapi bila takbir Allah, menyengit pala leher, kan? Lagi nak urut lah pula, tak pergi balik. Tolong fikir Ustaz, kata kat perempuan dia, lenguh sekali-sekali semayang. Berarti dia tidak sempurna lagi.
kan? Di segi di soal sembahyang dia masih kekurangan. Sebab apa? Sebab ulama-ulama kita kata orang-orang yang mengajar ini takbir dia mudah. Dia faham. Ya kan? Mengaji buat apa? Imam Ghazali kata apa? Mengaji buat apa? Kan? Kalau kita tak faham. Ya kan? Kita mengaji kalau tak faham itu satu kerugian bagi orang-orang yang mengaji. Itu. Takbir mudah. Itu yang pertama yang perlu kita buat. Sebab apa? Sebab kita orang yang mengaji. Gitu. Kita nak tahu nak beza antara kita dengan orang awam. Yang tu takbir cara niat yang pertama. Mana lagi? Yang keduanya iaitu muqarranah urfiyah. Urfiyah iaitu menghadir urfiyah pada uruf. Apa maksud uruf? Kebiasaan. Kebiasaan berlaku, uruf. Iaitu menghadirkan niat yang tersebut dalam takbirnya jikalau hadir niat itu pada satu suku daripada takbir, sama ada pada Allah atau pada akbar. Kan? Dia buh ke semua pada kalimah Allah, Allahu Akbar. Semasa dia panjangkan kalimah Allah itu, habis dah ke semua. Dengan qasadnya, dengan ta'radnya, dengan ta'yinnya. Yang tu uruf. Yang tu kebanyakan, yang tu kebiasaan orang. Dan kita ke semua buat macam tu. Atau pada akbar. Akbar ni payah. Kan? Pasal apa? Dia tak panjang. Kan? Nak tak kat enam macam mana kita nak tak kat situ. Tapi kalau dia buat kat situ pun tak apa. Kan? Tapi kebanyakan kita buat dekat kalimah Allah tu. Allah. Habis siap-siap kat situ. Kan? Yang tu yang kedua. Yang namanya urfiyah, maksudnya apa? Kebiasaan orang buat. Pasal apa orang biasa yang tu? Pasal yang tu mudah. Allah, semua buah dekat situ. Mudah. Bila mudah, banyak orang buat macam tu. Atau dikatakan menghadir pada satu suku daripada takbir itu, memadalah atau membuangkan ijtihadnya sekira-kira jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat tatkala mengata Allahu Akbar. Ingat bila dia takbir sahaja mesti ada niat. Kan? Kat mana-mana pun tak apa. Dekat alif saja ke dia buh ke semua, atau dekat Allah kat tengah tu ke dia buh ke semua, atau dekat dia buh ke semua, atau dekat ba dia buh ke semua. Tak ada masalah apa. Tapi yang tu tahap yang kedua. Tahap pertama yang tadi kamaliyah. Kan? Sekali mudah saja. Allahu Akbar. Sepanjang sebut, sepanjang itulah lintasan hati dia. Begitu. Kalau dia buat yang kedua pun tak apa, nama dia urfiyah. Begitu. Dinamakan muqaranah urfiyah jua. Sahlah sembahyangnya pada orang yang awam yang banyak ini. Maksudnya apa? Maksud cara yang kedua tu untuk orang awam. Orang awam tu siapa? Orang Islam yang kurang mengaji. Yang kita kata tadi tu kira pas mengaji tu tengok bulan berapa pula jumpa dia. Ya kan? Dia tak berapa mengaji. Biasa mengaji tak ni? Dia tahu awak tak mengaji. Bila hang mengaji? Ya kan? Bila mengaji? Kiranya yang terbaru hang mengaji tu bila? Oh, yang terbaru. Waktu terdekat hang mengaji tu bila? Dia kata kalau waktu terdekat rasa 7 bulan dulu. 7 bulan dulu. Maka dia orang awam. Orang awam. Kita tak. Kita tak boleh ambil yang kedua. Allah. Yang tu tak. Yang tu orang yang sekali-sekala masuk masjid. Tu orang awam. Kita duk kenal ustaz-ustaz selalu duk mengaji apa-apa ni. Tak boleh. Kita kena ambil yang pertama tu. Yang macam mana? Allahu Akbar. Dia tu start pada malam ni. Tengok insya lagi tengok. Siapa nak buat macam tu? Insya lagi tengok siapa nak tarik yang panjang-panjang. Allah. Tengok siapa dia tu? Awam ke yang mengaji ke? Buat tromen tu. Buat duk selang pangkah tromen apa semua ni. Allah. Tangan melentik. Orang kata ni tapak tangan hadap kiblat. Dia macam tu. Ni macam bunga kekwa apa. Allah. Alih. Yang tu orang awam. Tak apa mengaji, tak tahu. Kita duk kerap main mengaji buat macam tu. Siapa kata ni? Syekh Dut Qutani. Begitu. Yang kedua,
milik orang awam. Milik kita ni, milik kita yang pertama iaitu muqaranah kamaliyah. Kata Syekh Al-Bujairimi bermula muqaranah urfiyah bahawa disertakan yang diistihdarkan, kan? Maknanya jadi dia kena kan bawa niat dia pada mana-mana tempat dalam takbir dia itu. Yang wajib dengan suatu suku daripada takbir kat mana-mana pun tak apa, kan? Dia buh ke semua. Dan yang wajib istihdarkan itu qasad, ta'rad dan ta'yin pada suatu suku daripada suku takbir. Maksudnya juzuk-juzuk mana-mana pun tak apa, seperti barang yang ditakrirkan Syekh kami Al-Hifni daripada Syekh Al-Khulaifi, daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Syubari, daripada Syekh Ramli. Itu yang ketiga, jenis muqaranah yang ketiga iaitu muqaranah tauzi'iyah, bedak-bedak, bahagi-bahagi, kan? Iaitu mensuku-suku, menjuzuk-juzukkan suku niat, juzuk niat pada suku takbir, pada juzuk takbir, iaitu dimuqaranahkan qasad pada kat situ dia letak dah sahaja aku, kan? Dan pada Allah, kalimah tu dia kata aku sembahyang sahaja aku, lepas tu dekat Allah sembahyang, dia bedak macam tu. Dan ta'yin, lepas tu dia sebut, kan, dekat akbar tu maka dia sebut nama sembahyang, fardu maghrib, kan, begitu, fardu maghrib, fardu isyak sebagainya, dia buat begitu. Maka dinamakan tauzi'iyah kerana ia menghampirkan sukunnya pada suku takbir. Maksudnya apa? Dia bahagi siap-siap macam tu. Maka adalah muqaranah. Muqaranah ini tiada ia memada pada niat. Maknanya tak boleh buat macam tu. Kalau buat tidak sah pada niat. Dengan muwafaqah ulama padanya tak boleh. Secara tauzi'iyah, bahagi-bahagi, agih-agih, bedak-bedak, tak boleh. Bersalahan yang dahulu, surah. Maka yang pertama, apa maksudnya? Yang kita cerita yang sebelum daripada tu, iaitu yang pertama dan yang kedua. Maka yang pertama ittifaq bagi orang yang puasa, kan? Yang kalau yang kata tak ada masalah apa, senang saja, Allahu Akbar, mudah saja, yang tu buatlah, yang tu yang terbaik. Dan jika membawakan was-was, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah. Kalau masih lagi tak bersih hati dia, jiwa dia masih duk kotor, mengaji masih duk ada lagi kotoran jiwa dia, maka dia pilih yang kedua. Dia begitu bagi orang yang ada was-was. Maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah yang mu'tamad oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali dan yang lain daripada kedua imam itu. Dan jika lemah ia daripada takbir dengan bahasa Arab, tadi yang kita kata tadi, dia kata tak boleh lah nak sebut macam mana Allahu Akbar. Kita katakan dia Allah, tak boleh, tak kerti kalimah tu, tak kerti nak sebut, tak boleh. Tak boleh dia gelak kat dia tu. Tu mungkin dia kena sumpahan apa-apa, kita pun tak tahu. Begitu. Dia boleh sepak terajang orang kata aku sumpah hang akbar, tak boleh sebut. Tu kawan tu nak kena tanggung dosa sampai ke kiamat esok. Allah Taala tanya dia ni, dia ubah pula bahasa semayang dia pasal hang sumpah dia macam tu, pasal apa? Begitu. Tak tahu dah sumpah macam tu, karut semua. Kan? Kita marah sangat, marah hang buat kot lain. Kan? Begitu. Mahsuri pun dia tak sumpah macam tu. Kan? Lebih sumpah kata akbar tak boleh, kena nanya teruk kita ni, menjejahkan kawan tu semayang. Begitu. Orang dah buat sihir santau ke apa ke, sampai terjejah kesihatan dia, tak boleh semayang ke apa ke, tak tahu lah. Jahat sungguhlah manusia. Buat sihir santau, muntah darah, mangkit rebah, semayang tak boleh. Akhirnya dia uzur, maka dia semayang duduk. Disebabkan penangan kepada sihir atau santau ataupun apa-apa jenis buatan orang, mayang duduk, sah tak? Sah lah, dia sakit, boleh lah. Tapi kurang dia disebabkan tuntutan semayang fardu tu berdiri. Tak boleh berdiri pasal apa? Buatan orang, maka orang buat tu kena teruk. Orang buat tu tak tahu lah, siap dalam kubur dia esok nak kena apa.
Tak tahu dah buat kena kau orang. Puasnya kan begitu. Iblis dia kuat tau. Syaitan dia kuat sampai dia gamak dia buat macam tu. Maka yang pertama ittifaq bagi orang yang puasa, kan? Itu nama dia muqaranah yang dimuktamadkan oleh ulama-ulama besar kita. Kemudian pula siapa yang tak boleh sebut dengan bahasa Arab, dia boleh terjemah dengan bahasa diri dia. Dia orang apa? Orang Melayu, orang Melayu, kita orang Melayu. Terjemah Allah Maha Besar. Itu terjemah. Bisa kira orang gelak. Hambat pelan-pelan. Hambat pelan-pelan tak kira orang gelak. Pasal hang seorang lah. Jemaah ni ramai 40, 50 orang buat Maha Besar hambat derah. Itu orang gelak. Hambat pelan-pelan. Allah Maha Besar. Itu. Dah ustaz tak boleh nak pelan ustaz pasal kita imam. Imam tak boleh. Tak boleh, kan? Lepas pada aksiden ke apa ke, mulut dia tak apa nak betul nak sebut akbar, tak boleh nak sebut, kan? Dia terherat. Aksiden pula betul-betul ke muka dia. Pum, merita langgar muka dia. Betul. Alhamdulillah umur panjang. Cumanya akbar tak boleh sebut. Dia nak kena terjemah. Maka daripada imam kepada makmum ilal abad, sampai bila-bila. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Nama ada orang tak buang lagi. Okay. Sopo juga dengan gagap. Gagap tak boleh jadi imam. Teruklah gagap orang nak tunggu. Tarik jubah tadi. Kan? Dulu dia boleh. Dulu tak apa. Dulu ada lesen, ada kebenaran boleh jadi. Kalau tak boleh kan? Begitu. Dia sah jadi makmum. Sembahyang sendiri dia makmum. Begitu. Imam memang tak boleh dah. Cacat-cacat kita tak boleh dah. Gitu. Jadi main duk terjemah macam tu, jadi imam pula apa ni? Gitu. Maka tidak dibenarkan orang yang begitu, kan, dengan syarat-syarat yang lain sama, kan? Yang tak boleh jadi imam tu apa-apa syarat lagi dia ada banyak, tuan-tuan nak kena tahu. Baik. Jadi orang yang boleh dan sah bagi yang tak mampu nak sebut lafaz yang tepat Allahu Akbar boleh terjemah, maka sah sembahyang diri dia, kan? Dia boleh jadi makmum atau dia sembahyang sendiri dia dengan syarat. Dengan syarat dia ikhtiar usaha untuk bolehkan sebutan semula, kan? Sebutan macam orang duk buat tu akbar, dia kena usaha. Tapi kalau dia tak usaha, sembahyang diri dia pun tidak sah, kan? Dia tak boleh keluar-keluar dulu pun tak boleh nak sebut akbar. Minta terjemah. Tapi orang kata hang kena ikhtiar banyak, pergi kat ustaz ni tapi jauh sikit dah. Dia kena pergi walaupun jauh. Ada penawar, ada ustaz ni dia boleh, kan? Tapi hang kena tahan sikit lah. Pasal apa? Pasal dia sepak muka hang. Dia tak main tampak pelan-pelan, kan? Tak, dia bukan main tangan, dia main kaki, kan? Dia penerajang muka hang 2-3 kali, hang boleh sebut akbar. Nak kenal tak? Kita pun bagi syarat dekat ustaz tu, kata ustaz boleh ke? Boleh. Tapi kalau ustaz penajang saya tak boleh, saya penajang balik. Kena bagi syarat. Tapi kena ikhtiar tak? Kena ikhtiar. Usaha, hampir kena mengaji, hampir ni ada lagi tip-tip tertentu. Nak bagi lembut lidah hang keras. Hang jalan nak tengok lidah hang macam mana, panjang ke pendek apa semua macam tu. Tengok begitu. Pilah rujuk kat pakar-pakar. Doktor-doktor ke siapa-siapa ke, ikhtiar. Habis ikhtiar apa semua dah. Semasa duk ikhtiar itu, maka sembahyang dia sah. Tapi kalau tak mau usaha, maka sembahyang dia sendiri dia pun tak sah. Begitu. Dan wajib ia belajar jika ia dapat. Tapi kalau dia boleh mengaji, dia mengaji. Apa ni? Apa maksud boleh ke tak boleh? Ialah kalau kata dia nak mengaji kat mana, dia orang susah, dia orang pendalaman, nak keluar nak pergi ke mana, kan? Nak keluar ke mana, dia tempat dia dalam, kan? Dia nak keluar pun ni sampan tak ada. Ni pendalaman Sabah Sarawak tu. Kalau ada pun 2 minggu baru jumpa jalan sang. Sudah. Punya duk kayu, dia tak kira lagi dengan anaconda dan sebagainya, duk tunggu. Begitu. Dia duk tengah-tengah belantara tu, tak boleh nak mengaji, tak apa. Tak dapat. Itu maksud dia. Tapi kalau duk elok-elok, rumah duk nampak menara masjid, kita tak boleh nak kata. Itu main nak kena terajang kita lah tu, kan? Dah tak boleh pasal apa. Jalan kaki pun boleh. Anda bersekat, anda motor. Tak mau. Tak mau, tak ada. Tak sah terima, Allah Ta'ala tak terima sembahyang dia begitu. Tu maksud kalau kata kan, jika dia dapat. Kalau tak dapat dengan sebab-sebab tertentu, kan, halangan
perjalanan ataupun kesihatan diri dia, maka dia tak boleh, maka dia di kalangan yang tak mampu nak dapat ilmu itu, maka sah sembahyang dia. Begitu. Tapi kalau orang yang boleh, maka tidak sah sembahyang dia, sebab dia kena ikhtiar dan usaha, seboleh-bolehnya untuk lafaz serupa macam orang lain lafaz. Dan rukun yang ketiganya iaitu qiyam. Rukun sembahyang yang ketiga iaitu qiyam, yakni berdiri pada sembahyang fardu, rukun. Kan? Kalau sembahyang sunat tak apa, tapi kurang pahala. Sembahyang sunat dia sembahyang duduk, sah, tapi kurang pahala. Kalau sembahyang fardu tak boleh, kalau dia mampu berdiri dia tak boleh duduk. Kan? Pasal sembahyang fardu begitu. Tapi kalau dia uzur, salah. Sebab uzur tak tahu kira, kan? Dia boleh duduk walaupun sembahyang fardu. Maksud berdiri itu iaitu hendaklah dibetulkan tulang belakang, tak boleh bengkok badan dia. Kan? Diri apa? Nampak sengit kanan, sengit kiri, nampak macam nak ke depan, macam nampak duk melentik ke belakang apa. Hang ni pinggang hang macam tu tak nama berdiri. Diri ni elok. Jangan kita duk gagah sangat macam tu nak bagi tegak. Biasa biasa macam kita berdiri biasa. Kan? Begitu. Senang diri. Macam mana diri kita senang? Macam tu lah. Duk tegak macam tu tak senang juga. Nafas pun susah. Begitu. Biasa. Cumanya jangan sengit mana-mana arah kecuali uzur. Sebab uzur tak usah duk sebut sangat. Begitu. Pasal apa? Pasal ada orang yang berdiri dia semacam rokok. Kan? Ada orang uzur, dia berdiri tengok macam rokok. Apa duk rokok awal-awal, orang pun duk sebut tepi dia macam tu, dia marah, dia terasa. Dia berdiri pun rokok, rokok pun rokok. Macam tu lah dia punya parah dia. Begitu. Jangan duk gelak sangat, Allah Ta'ala bagi ke kita baru tahu. Begitu. Jadi kita boleh berdiri elok ni, berdiri elok. Begitu. Tegakkan tulang belakang kita. Kemudian pula ni lutut paha kita kena selari, kena elok, tak boleh duk kendak-kendak lutut kita, tak boleh kendak. Dia bagi cekang sebelah, kendak sebelah, tak boleh. Duk bertukar-tukar pula, tak boleh duk main. Itu tidak namanya berdiri. Dia kalau kata rosak yang tu, rosak tak sembahyang. Rosak sembahyang. Tak sembahyang. Sambil berdiri dia kendak lutut sebelah, tak iba duk tukar pula. Kita nak kena tengok anak-anak kita sembahyang. Tak cukup hanya kita berjaya suruh dan depa buat. Mayang senang lah, nak saya senang lah, seronok lah, tak rupa nak orang. Dia mohon kita tak tahu. Dia mohon kita tak tahu. Pergi bilik ayam, main kocak ayam apa semua, pulang keluar, ambil semayang dah, dia kata. Lepas tu masuk bilik tutup, kita tahu dah. Gitu. Nanti tak usah duk tutup bilik ayam, ni pak nak tengok sama ambil yang semayang macam mana, kena ada sekali kita buat. Tu paling leceh, paling leceh, kena sekali. Kan? Leceh sembuh lah tu sekali. Tapi tak boleh lah, kita nak kena tengok selalu. Kok sekali tu dia mohon kita. Gitu. Nak tengok, kena tengok selalu. Ambil air semayang. Gitu. Kita ni kalau boleh lah, rata-rata tempat saya ada pesan, Nabi SAW pesan rumah kita jangan macam kubur. Kan? Jangan macam kubur. Jadi rumah kita taklah semacam masjid sangat. Macam tak mau kubur tu buat macam masjid, buat menara, rumah macam menara masjid. Sila orang singgah nak semayang, itu masuk rumah kita. Itu. Cumanya rumah kita tu, kan, kena ada lah, kan, peralatan semayang ni, sejadah cari pun tak jumpa, dapat pula berabuk busuk pula dah. Berkutik kat mana tak tahu sejadah. Tak boleh lah. Kena ada penyangkut, sangkut. Kan? Kok ada orang main nak singgah ke nak semayang semua, ready siap dah apa semua. Dia pakai telekong kita. Pasal apa? Kan? Tak cukup sangat kan? Duit banyak kita dah habis kot lain. Kena sedia kan? Kelengkapan untuk tetamu yang main, kain plekatnya, topiahnya, kainnya, telekongnya, kain serelung dia. Akan begitu. Pasal apa? Pasal ini persediaan yang Nabi sebut, kata rumah kita tak macam kubur. Arti kita kena buat sesuai kan? Seakan macam surau rumah kita begitu. Kemudian pula kena ada pipe macam orang nak ambil semayang kat luar tu. Senang kita nak tengok anak-anak kita ambil semayang, tengok anak pertama, anak kedua. Macam mana tengok abang ambil cantik awak tak ikut je abang ambil yang semayang. Siapa duk angkat tangan tu sapu muka. Duk basuh muka siapa duk tangkat tak kena. Boleh kita tegur anak kita kalau macam tu. Banyak yang lalai, yang biar, yang suruh saja, yang tak suruh kata. Yang duk suruh anak semayang pun silap. Pasal apa silap? Pasal tak tengok, pasal tak cek.
Harapkan nak mayang tak lagi? Mayang tak? Mayang macam mana kita tak tahu. Ada tumak ninah tak masa rokok dia? Yang tidak dia macam mana? Sujud dia macam mana? Allahu Akbar kita. Tahu. Kita nak kena sungguh. Bab-bab ni berkaitan dengan sembahyang lah. Yang tu yang paling utama sekali. Tak jenis kita ni. Buat kok mana pun Allah Ta'ala tak nampak hebat. Selagi kita tidak sempurnakan yang berkaitan dengan ibadat solat. Gitu. Baik. Maka rukun yang pertama itu diri kita nak tengok anak kita rukun yang ketiga ni berdiri dan tengok anak kita ni berdiri elok kata elok. Tak usah tengok kepada anak orang. Sonok dia tegur anak orang. Anak kita tu macam mana? Mayang. Betul kalau rendah dia macam tu, menengah dia esok jadi macam tu. Orang payahlah pula ni abang tingkatan 5 dah. Abang kira duk tunggu SPM dah. 18 dah tahun ni. Awak sembahyang duk kendok-kendok. Baru nak tegur. Baru nak nasihat. Masa umur 8 tahun dah. 8 tahun tak kata apa. 7 tahun tak kata apa. Main 18, 17 baru nak tegur. Dia payahlah. Kena anak pula jenis perangai. Kan? Ikut belah-belah mana kita pun tak tahu pasal apa. Jadi contoh kita tak perangai. Dia perangai. Boleh jadi. Tak nanti belah-belah kita. Belah lain. Atau dia langkau mengikut Tok Wan. Tok Wan pantang apa sikit kira nak perangai kan? Dia boleh dia kena kepada cucu dia begitu. Boleh kadang-kadang anak 17 18 dia boleh tengking, boleh cerakah mak ayah kan? Tak pedang kecil tu tak gamak dah pasal apa sama tinggi. Silap-silap kita rendah dia tinggi lagi. Salah tarbiyah. Patut masa kita pukul kan? Waktu kita nak pukul dia tak boleh dah. Dia pukul kita balik. Kan? Waktu kita nak pukul dia pasal apa? Pasal geram, duduk lawan, dahaka. Kita tak boleh pukul dia. Dia boleh pukul kita balik. Pasal apa? Pasal kita tak ajak pukul dia, maka dia pukul kita. Begitu. Baik. Dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang dan jikalau dengan bersandar sekalipun. Kan? Kes tertentu kalau rapat ke dinding kau umpamanya ataupun kira-kira sah dia tu dia berdiri betul-betul situ. Kan? Kat tiang ni, tiang tengah ni kan ada tempat berdiri tu, dia berdiri kan. Walaupun terpaksa begitu dia nak menyandang ke apa-apa, bukan sengaja. Kalau dia main-main kan, Allah Ta'ala tahu. Dalam sembahyang kita ada niat main walau sedikit saja maka batal. Begitu kan. Kalau dalam sembahyang dia niat untuk ada kesempatan tertentu, yang tertentu itu dia ada Allah Ta'ala tahu, maka batal sembahyang dia. Tak boleh main-main. Anda membohong orang boleh lah. Orang tengok elok padahal dengan niat bermain-main. Apa-apa pun lah. Main dengan pakaian kah? Kan begitu. Pakai baju labu kan. Biasa-biasa macam tu. Kita duk tengok kadang. Bagus-bagus dah. Duk ikut jamaah tu bagus dah. Alhamdulillah. Perawatakan. Masya Allah. Kan? Oh kerak-kerak duk bersugi. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang bila tengok baju dia tu. Dia pakai baju belah tepi. Kiri kanan. Dan bila dia duduk antara dua sujud nak apa betul buat doa hampak elok, itu mempermainkan baju dia kan? Dia main-main dengan baju dia, pakaian dia kan? Dengan niat main itu maka batal semayang dia. Tak boleh duk kacau, tak boleh. Bahkan kita turun-turun duk tarik kain seluar apa semua tu pun kira dah makruh dah makruh dah Tapi nak kena tak? Nak kena buat pasal apa? Pasal dia kata lagi sempit bawah lagi dia jadi erat-erat paha lagi jadi pedih sakit apa semua. Nampak pandai pakai yang sempit. Pasal apa? Pakai luas-luas begitu. Jadi senang kita fikir bab semayang kita, jangan fikir bahagian-bahagian juzuk badan dan pakaian kita. Barulah elok main kita. Sebab tu kalau kita nak sikat-sikat elok, rasa-rasa macam janggut kita ni kot nak kata garu siap-siap. Kan? Beli duit ada duk habis beli rokok pasal apa? Kan? Beli satu ubat untuk hilang gatal-gatal, hang sembuk kepala, hang sembuk janggut apa semua, senang bila sembahyang khusyuk. Tu Nabi duk tengok ada sahabat duk main janggut. Nabi kata tak apa jadi sembahyang, hang buat lain. Tu 6 2 3 kali buat lain, hang tidak khusyuk. Khusyuk pada hati dan gerakan. Dia khusyukkan kat hati saja, pada gerakan begitu. Maka jikalau berdiri condong condong sengit gitu. Sekira-kira tiada namakan berdiri, tiada sah semayang dia kan. Padahal dia boleh berdiri tegak, maka dia duduk sengit, tak sah. Walaupun dada dia tidak lari daripada arah kiblat. Itu soal lain kan. Sekarang ni pasal apa jadi macam tu, sedangkan rukun berdiri tegak itu adalah rukun. Kan berdiri tegak rukun sebab sengit gitu. Maka tidak sah kan. Bagaimana pula mereka-mereka yang semayang begitu
sepanjang usianya mayang, sepanjang umur dia. Allah. Bila lah dia nak qada, bila nak bayang. Dia cerita tentang syurga tadi, seronok lah. Oh, seronok. Ustaz kata, weh, kekuatan 100 orang lelaki, bayang siap lah. Mayang tak sebenarnya dia masuk kan. Mayang tak apa nak boleh lagi. Oh, tak lulih kot no, tak lulih kot ni apa semua. Allah tak boleh. Kita kadang-kadang duk berlaku lagi ni, kita bagi amaran macam-macam dah dekat masjid-masjid. Kadang-kadang tulis tak handphone, handset kan, dimatikan. Ada lagi duk sayang lagi projek dia kan. Biar kalau boleh kita matikan kan. Kalau kita silent kan, kita tutupkan nada dan sebagainya kan, tapi pikiran kita, perasaan kita masih lagi masih lagi duk ingat kan. Itu tambah duk nampak lampu tu, lampu merah lak. Oh, dia kata masuk benda mesej ke apa ke, ataupun dia nampak dia sambil duk sembahyang duk tengok celah poket dia kan. Panggilan mana masuk wala tak bunyi kan. Tak boleh. Dia membesarkan makhluk. Handset tu makhluk kan. Dia membesarkan makhluk daripada Allah Ta'ala. Atau Allah Ta'ala marah. Sebut elok Allahu Akbar. Sebut elok tepat, Masya Allah. Tapi Allah, dia besarkan benda lain lagi. Maka jika berdiri cenderung sekira-kira tiada namakan diri, maka tidak sah. Dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuknya, sah ia sembahyang serta duduk. Tak boleh diri dah, tak boleh dah. Dulu boleh dah. Atau dia kata dia boleh diri sat. Dia diri berapa lama dia diri kan? Dia tak boleh, dia kata aku boleh diri sat. Dia boleh diri sat tapi tak sembahyang duduk siap, tak boleh, maka tidak sah. Ingat pasal apa? Pasal dia dikira boleh setakat mana dia boleh. Kalau kata dia tak boleh sampai ke habis, tak apa, dia spare lah kursi kat belakang dia. Begitu. Ataupun dia kata saya boleh berdiri, bab berdiri tak ada masalah, tapi nak turun sujud, diri, rukuk, i'tidal, okey, tu clear. Tapi nak turun sujud insya-Allah tak boleh pergi lah, tak boleh. Kan sakit. Lutut dia sakit, paha dia, betih dan sebagainya adalah sakit-sakit tertentu, maka wajib dia berdiri secara orang biasa. Kemudian dia rukuk serupa orang lain, i'tidal serupa orang lain, lepas tu dia duduk, lepas tu dia buatlah syarat sujud tatkala dia duduk itu. Begitu. Tak boleh dia buat mudah daripada awal duduk. Lepas tu sekali tak sat tu, sebelum daripada dia nak parking tempat dia, jalan rancak kami jalan sambil duduk sembang, cekak pinggang, sambil duduk heret kursi daripada rumah. Tak main kursi sini, dia kata tak empuk. Kursi sini potok keras apa, kita bawa kursi elok beli mahal kami. Gitu. Sambil duduk usung, ambil duduk usung. Ni contoh kat masjid lain kat sini minta maaf kebetulan kata apa dok kena kita. Tak. Ni tempat lain kan. Bawa sembang. Oh, riuh rendah. Dia mai kira meriah sikitlah. Begitu. Main masjid ni. Dia boleh duduk sembang lama berdiri apa semua. Tak kursi tu, tak kursi dia tu duduk start sampai habis salat. Tak sah. Mayang macam tu tak sah. Dia kena berdiri pasal dia boleh berdiri. Dia boleh kesok usung dia sampai macam tu. Usung main kursi roda. Main kan habis pada kursi roda, rontak pula kursi dia sendiri, dia duduk, tak boleh duduk jalan langsung dah. Mau juga main ke masjid, macam tu boleh daripada awal sampai ke habis dengan duduk. Habis lagi ada pula pembantu dia pula ambil kursi dia, lipat balik, letak pula dia, angkat tak atas kursi roda dia balik. Macam tu boleh jalan okey. Dia kata masalah nak turun okey lah, duduk lah satu, tapi boleh diri. Kita kalau kita tak boleh berdiri daripada awal umpamanya, tiba-tiba dengan takdir Allah Ta'ala, kan sembahyang itu adalah syifa juga. Maka sebab itu pada tempat-tempat rawatan syifa, jangan perawat-perawat itu tidak pesan kepada sembahyang. Yang main-main kat kita tu, kita tahu antara penyebab sakit itu adalah kifarat kepada dosa. Adalah sesuatu yang kita buat yang tu Allah Ta'ala kifaratkan dosa kita, kan? Antara sebab-sebab sakit bukan kerana itu, tapi antara sebab iaitu kifarat kepada dosa. Jadi kita kena pesan puan, adik, abang dan sebagainya, jangan tak semayang. Kita pesan. Kenapa? Kerana semayang juga merupakan syifa dengan izin Allah Ta'ala. Tiba-tiba saja rakaat pertama, rakaat kedua dia tak boleh diri. Mai rakaat yang ketiga
dan seterusnya, ataukah semayang tu 4 rakaat, rasa macam dia kuat, rasa macam dia boleh berdiri, maka wajib dia berdiri. Pasal dia dah sampai kepada syarat wajib berdiri, walaupun daripada mula tadi dia tak boleh berdiri. Sat-sat semayang dia tak boleh duduk dah, tak boleh berdiri dah, duduk orang cepung daripada awal masuk. Tiba-tiba dengan izin Allah Ta'ala dia boleh berdiri bagi rakaat yang kedua, ketiga, maka wajib dia berdiri. Begitu. Serupa juga dengan orang yang boleh berdiri, diri, tiba-tiba tengah-tengah semayang tak boleh naik dah, lembek, tak boleh naik dah, tak boleh nak berdiri dah, maka duduk. Begitu. Pasal apa? Pasal hang tak boleh, hang start berdiri, hang kena berdiri. Nak berdiri macam mana, aku tak boleh berdiri dah. Macam tu kan. Siapa yang boleh berdiri daripada awal sampai ke habis, itulah semayang kita. Yang tak boleh daripada awal, tiba-tiba dia boleh, maka masa dia boleh, maka dia kena berdiri. Begitulah seterusnya. Baik. Jadi kalau dia nak gagah juga dalam keadaan dia tak boleh, tak mampu, maka jangan. Kerana Islam adalah agama yang cukup selesa dan mudah. Tetapi ingat, jangan kita mempermudah-mudahkan Islam. Islam mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Dia dua perkataan yang cukup berbeza. Mudah-mudah ni salah, kan? Tapi Islam ada kelonggaran, ada keizinan, ada rukhsah. Seumpama macam sembahyang, kalau sembahyang jamak qasar dan sebagainya, dia ada kemudahan yang Islam sediakan kepada kita. Baik. Dan jika lemah duduk, maka hendaklah dia berguling. Kan? Apa maksud berguling? Maksudnya dia mengiring. Mengiring, sembahyang mengiring di atas lembung. Apa lembung? Maksud rusuk kanan. Lembung maksudnya rusuk sebelah kanan. Itu afdal, lebih baik, lebih utama daripada lembung atau rusuk yang kiri. Kita buat yang kanan dulu. Kanan tak boleh, melecak tak boleh belah kanan kiri. Kiri pun tak boleh, kan? Melantang. Begitu. Tu yang kata sembahyang tak boleh tinggal, kan? Dan jika dia lemah, maka hendaklah melantang di atas belakangnya, maka mengisyaratkan dengan kepalanya. Tak boleh duduk mangkit cakung dah. Tiba-tiba dia boleh mangkit cakung. Semayang duduk. Tiba-tiba start semayang tu, baring elok, melentang macam tu. Sagi-sagi masa nak rokok, pelan-pelan mangkit. Tu karut tu. Tak boleh lah, kan? Orang yang tak boleh langsung tu, hanya dia melentang, maka dia cara melentang iaitu gerakkan kepala. Syarat kepala, sakat mana gerak kepala? Angkat sikit, lepas tu lemah sangat, tak balik. Kira angkat tak satu, kira rokok, kan? Tengah duk baca, tak boleh nak tahan. Pasal apa? Pasal dah terangkat sikit, rasa berat, sakit, kan? Tak tu kira kita duk baca lagi tasbih rokok tu, kan? Lepas tu kita buat ijah bagi ke bawah sikit lagi, walaupun dah bawah sikit lagi, menandakan sebagai i'tidal. Lepas tu angkat sikit lagi, kan? Angkat walaupun parah tu, kira parah sama dengan rokok tadi pun tak kuat dah, kan? Itu sebagai syarat kepada sujud. Gitulah. Syarat kepala. Dan jika lemah ia dengan yang demikian itu, artinya apa? Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, dia buat secara rusuk dia, kan? Tak boleh secara rusuk, dia melentang, kan? Kalau tak boleh melentang, maka dengan kelopak mata, kan? Maksudnya apa? Bukan maksud melentang, maksudnya dengan kepala tak boleh dah. Kepala simen habis, harap mata orang tak boleh simen. Begitu. Maka dia semayang dengan kelopak mata. Begitu. Tak ada gerak kepala dah. Boleh ke orang nak semayang sampai macam tu? Dia tinggal tuang macam tu, duk cerdas-cerdas, sihat-sihat, tak semayang, kan? Dia kata tak apa, tunggu sakit esok kita buat. Tunggu sakit. Orang yang boleh buat semasa sakit tu, dia kemah tunggu semasa sihat, kan? Masa sihat tu Allahu Akbar, kan? Susah masa sakit macam tu, kan? Nak semayang macam mana tak tahu apa, tak mengaji apa, gitu. Nak boleh semayang macam mana, tak ada. Duk sihat-sihat boleh bercakap kat hospital tu tak semayang, kan? Boleh duk sembang dengan katil sebelah, macam nak keluar bila berapa hari, tak semayang tu,
Tak semayang. Kita pula pergi duduk ziarah tu duduk menanggung dosa sama. Kita kalau kita ziarah orang sakit, Allah Ta'ala kifarat dosa kita. Pahala banyak pergi ziarah orang sakit, tapi balak pun ada juga. Bila duduk sembang, jadi kita pula dua hasut dia tak semayang. Tak hasut, tak hasut awal, tak ajak dia. Waktu dah masuk kan, dah tengok jam. Dia kata ni Ustaz abang ni saya nak pergi surau Ustaz, abang rehat. Pasal apa duk rehat? Abang jom kita pergi sembahyang sama. Dia kata tak boleh lah, tak boleh turun katil. Dia dah bohong kita tak tahu. Tak apa, tak boleh turun katil lah, tak apa. Ni misi ada ke ketok ke apa ke, jang apa ke, saya nak bawa ayam. Kita tolong dia ambil sembahyang kat katil dia. Itu misi ada dah ni, plastik kokon sagi basah katil ni, kita nak tolong hampak, ambil ayat sembahyang ke dia. Dia kata teruk lah, aku duk bohong, dia kena juga ambil sembahyang atas katil begitu. Tu. Tapi kalau kita duk menyembang sampai waktu sembahyang pun lajak macam tu, dosa kita. Tu amanah. Apa salahnya kalau kita ambil kelebihan orang sakit tu kan? Orang sakit Allah Ta'ala kifarat dosa-dosa dia, pahala dia banyak sekira kalau dia sabar. Kita tak tahulah dia sabar tak sabar, kita tak tahu, sangka baik dia sabar, pahala dia banyak. Tapi kalau kita penuhi adab-adab menziarahi orang sakit, pahala dia dapat kat kita sama. Dia begitu. Tambah kalau orang terlibat dengan hospital, kan? Kerja hospital, misi ke, doktor ke, attendant ke, apa ke, tukang cuci ke, apa ke, mesti ambil kesempatan tu, kan? Orang pergi ziarah sekali-sekala pun dapat kelebihan banyak. Dia kerja kat situ, kan? Rugi besar dia kalau dia tak ambil kelebihan itu. Baik. Maka kalau orang tak boleh nak gerakkan kepala dia, maka hendaklah dia sembahyang dengan kelopak mata dia. Macam mana dengan kelopak mata? Buat syarat lah. Allah Ta'ala tahulah tu. Ponok dia apa? Dia ponok pula. Ponok pun kira masa iktidal. Masa iktidal kan dia angkat sikit ke apa, angkat pun tak apa nak angkat elok dah. Itu mata dia. Tapi Allah Ta'ala tahu ketika itu adalah iktidal. Masa tu baca lah ponok. Kalau sembahyang subuh, kan itu. Dia. Artinya apa? Kita tak boleh tinggal sembahyang sampai macam tu sekali. Selama ada akal kita. Kalau tak ada akal tu kata apa kan? Sihat-sihat pun. Dia cerdas lari sana lari sini. Duk kata apa? Dia tak berakal, ya kan? Tak boleh, seronoklah dia. Jangan tak pergi jadi macam tu pun hantar. Kan itu kita duk jadi dengki pula. Dengki kau tu duk tak duk berlari tak semayang, duk merenyih. Tak ada. Pasal tak ada akal. Ada akal ni sampai macam tu sekali dengan kelopak-kelopak mata. Pasal apa? Pasal dia ada. Kita nak tahu orang sakit tu ada akal kata tak akal macam mana? Kita nak tahu ni. Ayah kita ke, mak kita ke, kan ada akal tak ada akal ni, macam mana kita nak kesan? Kecuali kalau kita tanya doktor tahu. Main duk cek tak berakal dah gitu. Tapi kalau kita sendiri, kita teh ayah nak ayam nak kita bawa lain. Kita bawa apa nama buah jambu ke atau apa benda lain pada ayam. Bagi ke dia. Aku nak ayam. Ya ada akal. Dia dah kan ni zuhur dah masuk dah ayam Ustaz cik ambil yang mayang. Dia kan itu cara. Tapi kalau kita bagi benda lain pun dia kata terima kasih. Dia tak tahu. Tapi kalau ayah cerdik, dia bohong kita juga. Dia pasal apa? Pasal ayah dia mengaji kita juga, kan? Ayah dia pun dapat juga poin tu. Kata macam mana aku nak perkenal anak aku? Dia buat tak pakai. Kan? Buat tak pakai. Buat tak berakai kan, orang duk ulur duit tak bawah bantai dia pun kita ambil orang lari. Masa tu dia berakai sat. Orang sakit ni Allahu Akbar, bat duit ringgit dia boleh ingat kan? Yang dia tak ingat lah. Ayah nama apa? Bat duit ringgit kan, kita buat sedut-sedut angkat kepala dia sat kan, angkat dia sedut ambil duit. Duit aku, orang bagi duit aku. Allahu Akbar. Kat situ dia tak nyanyuk. Benda lain dia boleh nyanyuk. Kadang-kadang dia boleh cerita tentang riwayat hidup dia. Cerita ni tok dulu lari kami menyorok belakang tempayan, kau ni tengok ni macam orang putih, tok ni dulu putih cerah, mata biru, orang kata orang putih. Jepun takutlah dengan Jepun, takut dia ambil kan. Begitu. Dia boleh cerita tu masa zaman Jepun dulu. Tapi bab semayang ni mayang dah lagi, tahu mayang dah kot. Jadi macam tu dia boleh. Dia nyanyuk kok ibadat tapi dia tak nyanyuk bab-bab lain.
Itu musibah Allah Ta'ala bagi kepada setengah daripada kita. Antaranya, pasal apa jadi macam tu? Antaranya dahaka kepada ibu bapa. Antara, kita tak kata itu salah satu, kan? Kita tak kata apa itu penyebab, kan? Yang pasti kepada nyanyuk, tapi antara punca nyanyuk itu iaitu dahaka kepada ibu bapa. Maka setengah ulama kata apa? Cukup menunjukkan seorang itu dahaka apabila setiap pada kali dia berdoa, dia tidak berdoa kepada ibu bapa dia. Maksudnya apa? Tiap-tiap kali kita angkat tangan berdoa, mesti doa kepada ibu bapa. Mesti tu. Syarat. Tak boleh kata dalam 5 waktu, 1 waktu ya kita ingat dah. 4 waktu lagi tak ingat. Angkat tangan, Rabbighfirli habis. Doa untuk kita saja. Tak boleh Rabbighfirli wa liwalidayya tiap-tiap 5 waktu. Begitu. Maka dia adalah anak yang ada yang tidak dahaka. Itu satu sebab kan, kepada ciri atau sifat anak yang tidak dahaka. Doa ada lagi gitu. Kita tak kena letak senarai tu. Ciri-ciri anak-anak yang tidak dahaka, salah satunya doa tak tinggal. Itu satu, kan, yang daripada lagi. Baik. Dan jika lemah ia, maka hendaklah dilakukan dengan rupa semayang dengan hati dia. Kelopak-kelopak pun tak ada dah. Kawan kena resdung, gogok habis kelopak pun tak apa. Maka dia semayang dengan, kan. Dia tu kata tak boleh ke kepala tak boleh dah, kan, kelopak. Ni tok semayang dengan kelopak. Jangan kita nampak kelopak dia tak ada. Tak kira dia marah. Begitu. Nak kelopak apa tak ada beliak macam tu. Penyakit resdung, dia boleh makan kelopak mata. Setengah kita yang tak biasa tengok, kan? Saya biasa tengok. Dia makan hidung tak ada, dia makan kelopak mata, Allahu Akbar. Mak saya sendiri biasa tengok. Dia makan ulat tu, dia makan separuh kepala. Pas tengok saja duk tak lama meninggal. Sempat dia pergi tengok, sempat diziarah masa umur dia duk ada lagi. Pesakit resdung. Dia makan sebahagian daripada kepala. Nampak, kan? Sebahagian daripada otak. Allahu Akbar. Itu Allah tak ada uji. Maka tiada gugur semayang selama ada akalnya. Selagi ada akal tak boleh dah. Buat semayang tak boleh, ada akal. Begitu. Nanti Allah Ta'ala akan tuntut kita, dan Allah Ta'ala akan balas. Tuan-tuan, saya duk sebut merata tempat pengingatkan untuk saya dan tuan-tuan sekalian, bahawasanya kita kena ingat apa Allah Ta'ala sebut tentang lembah wail. Lembah wail bagi orang yang sembahyang. Bagi orang yang sembahyang disediakan lembah wail. Lembah wail satu lembah yang cukup mengerikan, yang terletak dalam neraka Jahannam bagi orang yang sembahyang. Kan? Apabila dua ni, kalau dia buat, pertama dia mengabaikan salah satu daripada sembahyang. Kan? 5 waktu sehari semalam dia tuang subuh, 4 lain dia jaga elok. 4 lain elok-elok dia buat. Yang kita kata muqarranah kamaliyah dia buat. Elok semua 4 sembahyang dah. Tapi subuh dia tuang. Okay. Tanya pula, tak sembahyang subuh kan? Dia kata mana dan subuh. Okay. Ni aku duduk kat sini, aku duduk kat Mantang Tok Mahat. Kerja dekat balik pulau. Fikir nak kena keluar pukul berapa? Gelak-gelak lagi aku kena keluar pukul 5 kena keluar dah. Pelan-pelan bawa motor. Bukan macam apa bawa, cium sampai susah-susah sampai. Aku pelan-pelan, slow and steady punya bawa. Pukul 5 keluar sebelum subuh. Kan? Tu sampai. Kan? Sampai dia kata elok-elok ngam-ngam kita boleh masuk kerja. Tu tak mayang. Tak mayang esok senang jawab. Senang jawab kata. Itu. Tak boleh dia tinggal macam tu. Tapi ada. Itu bukan buat contoh-contoh mohon ni, bukan kata reka. Memang kejadian sungguh. Kalau 4 waktu kita semayang, 1 kita buang, kita akan disumbat ke dalam lembah wail. Lembah yang macam-macam ada seksa. Jenis-jenis ulat. Yang kecilnya, yang besarnya. Jenis-jenis kalak, jenis-jenis azab. Itu. Kemudian pula, yang salah satu daripada 5 waktu. Kita tidak tepat salah satu daripada 13 rukun semayang pun akan kena lembah wail. Rukun semayang dia ada 13. Ingat, 13. Rukun semayang 13 tu 13 mesti elok. Elok, Allahu Akbar, elok. Tak ada dia takbir Allahu Akbar, tak ada. Dia tak sebut macam tu. Pasal apa? Bila dia sebut dia tahu batal dah takbir dia. Pasal apa? Pasal dia menggetarkan huruf ra. Maka ra dia tak jadi 1, dia jadi 2 atau 3 dan 4.
Tak boleh sebut itu. Allahu Akbar. Allah tak bukan itu. Allahu Akbar, dia buha dua kat tengah. Tak boleh. Tak, bukan macam tu takbir dia. Elok Allahu Akbar. Tak ada, dia tak ada huruf ain. Elok takbir dia. Sah dah situ. Satu lagi satu. Oh, tuan-tuan kena siasat. Bab rukun sembahyang kena siasat. Last minute tu. At-tahiyyat. Oh, dia buhtik kat situ. At-tahiyyatul mubarakah. Dia satu saja rukun sembahyang. Tahiyat akhir rukun. Dah dia sebut elok at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tuan-tuan ingat, lillah. Sebab apa kalau disebut lillah, berarti dia dah buang satu dah hukum. Sebab apa? Lillah, kan? Dia situ dia ada alif. Bila kita berhenti kat belakang, dia kena arid disukun. Arid disukun sekurang hukum dia dua. Kalau kita berhenti mendadak, berarti kita buang hukum. Buang hukum, buang rukun. Buang satu sembahyang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jangan lillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ting, dia buang ya. Oh, tuan-tuan kena perhati elok. Ni elok semua last sekali. Kita pun tak tahu elok tak tahu lah. Katalah dia ni buat elok. Tapi bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam, dia tak tarik assalam, maka batal semua sembahyang. Dengan satu rukun dia buang ke semua, maka dia akan disumbat. Walau elok lah sembahyang dia. Oh, Masya Allah, sembahyang dia elok. Dia buang satu saja rukun sembahyang, dia akan disumbat ke dalam neraka wail. Oh, teruk macam tu, sembahyang pun nak kena. Tak, Allah Ta'ala suruh kita sembahyang elok. Oh, susah. Saya faham pergi mengaji elok. Hang kena berguru sungguh-sungguh. Mengaji kena berdepan-depan, kena tengok. Kalau tak faham, tanya. Soal nisful ilmi. Soal adalah sebahagian daripada ilmu. Memanglah, tapi bila kita nak tanya, ustaz tu kata, saya mengajar saja. Saya bukan nak terima soalan-soalan. Ada. Ustaz hanya mengajar, dia tak boleh terima soalan. Tak apa. Kita tak tahu dia kata apa. Kan? Pasal ada kelebihan, ada kurangan antara kita. Tak apa. Soalan tu kita boleh rujuk kepada ustaz lain. Walau kita mengaji dengan dia, kan? Tak faham nak tanya, dia tak mau. Begitu. Ada yang tak mau, ada yang tak mau. Tak apa, kita simpan soalan tu, tanya ustaz lain. Itu cara kita mengaji, kan? Kemudian tapi soalan kita nak kena tengoklah. Oh, orang tentu, kan? Sebab siaran tanya ustaz dalam TV pun, tuan-tuan, perempuan kena hati-hati. Kan? Ada betul, banyak ada yang salah. Betul itu banyak ada yang salah, kan? Bukan Rabu ni, kan? Rabu minggu lepas keluar siaran waktu pagi, tanya ustaz berkaitan dengan apa, saya tak ingatlah, roh ke apakah, saya tak ingatlah yang tu. Tapi dia kata apa ni? Ini orang ni bukan calang-calang orang ni, hebat ni, kan? Martabat dia cukup tinggi ni, kan? Veteran agama ni, kan? Siaran tanya ustaz minggu lepas Rabu. Dia kata Quran ini dia adalah qadim, dia bukan makhluk, betul, kan? Dia tidak ada permulaan, betul, tetapi Quran ini dia ada kesudahan. Allah yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan Allah. Yang ada permulaan, yang tidak ada permulaan Allah. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan Allah. Yang tak ada permulaan, ada kesudahan Quran, dia kata. Ada permulaan, ada kesudahan kita, begitu. Okey, tak apa, yang dua tak apa. Tapi Quran ada kesudahan, kita tolak. Itu pandangan Mu'tazilah, itu sesat. Quran dia tidak ada kesudahan. Dalam kubur kita berhujah dengan ayat Quran. Di padang mahsyar kita akan berhujah dengan ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman di atas padang mahsyar, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Ibadat tak ada kita buat dalam syurga, melainkan kita baca Quran. Semayang dak, dah puasa dak, ibadah umrah haji dak, kan? Tapi kita boleh buat apa? Iaitu membaca Quran. Siapa baca Quran banyak, Nabi kata dalam syurga dia seronok, dia baca banyak. Dalam syurga insya-Allah ada rezeki, kita boleh dengar Allah Ta'ala sendiri membaca kalam suci dia, masya-Allah. Macam mana dia boleh sebut perkataan tu, kan? Sedangkan ditonton oleh jutaan manusia, kan? Bahkan setengah yang kata siaran tanya ustaz cukup popular sehingga artis pun tengok, sehingga orang kenamaan pun tengok. Apa bagus, tapi kalau hang silap, anak kena tanggung teruk, begitu. Setakat kita mengajak macam ni tak ada apa, berapa orang saja,
kan? Habis tu kita main minggu depan, tuan-tuan, maaf saya tarik balik, kan? Tapi siaran, kan? Buat keliru begitu. Banyak benda-benda kadang-kadang saya pun tak apa nak minat sangat siaran tu. Pasal apa? Pasal kadang-kadang macam kan terasa kan benda-benda kadang-kadang bila bertentangan dengan jumhur ulama. Jadi itulah sembahyang kita ni, kita nak kena teliti, kan, supaya yang kita buat ini sah lagi diterima, kan. Sebab itu kita bimbang, kalau yang kita dah buat sekian lama ini, tiba-tiba kita juga akan dihumban ke dalam lembah wai. Tu ustaz, kalau orang tak sembahyang tu, kita sembahyang pun nak kena. Tu orang yang tak sembahyang kena neraka saqar. Wa ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Depa jawab, kami tak pernah sembahyang dulu. Hampa kena yang tu. Orang yang sembahyang tak betul pula, ataupun tekuh dia sembahyang, tekuh dia tak sembahyang, dia kena lembah wai. Siapa yang selamat? Orang yang buat elok-elok, akan berdoalah kepada Allah Ta'ala selalu, ya Allah, kan? Kita buat ni kiranya terbaik yang kita rasa, bersandar kepada ilmu, kitab, guru dan sebagainya. Kau terimalah ya Allah, dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, dengan redha kita, dengan restu Tuhan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima kita, golongkan kita di kalangan mereka-mereka yang selamat. Muhasabah diri perlu supaya kita selamat, sentiasa berkekalan dunia dan akhirat. Itu insya-Allah. Setakat itu dahulu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tambahan kepada masalah berkaitan dengan sembahyang ini, buku saya bertajuk Zadul Musalli, tuan-tuan boleh dapatkan. Bekalan orang yang sembahyang. Ini kita buat ringkas, kan, tambahan-tambahan kepada masalah-masalah berkaitan dengan sembahyang, insya-Allah. Setakat itu sahaja yang benar daripada Allah. Sila kurang saya, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr.